welcome back to my channel Nice Guys TV. Okay, apa khabar korang semua? Aku harap korang semua dalam keadaan sihat walafiat. Dah makan ke belum tu? Okay, yang macam korang nampak kat depan aku ni, aku ada setalam nasi yang aku beli daripada restoran atau kedai makan nasi Padang Sabana Sero. Untuk kali ni, aku ada beli berbagai jenis lauk. Aku tanya tadi pada pekedai, ini adalah lauk-lauk yang biasa orang beli. Ada ikan kering, tak tahu ikan apa ni. Ada sambal hijau, sambal merah dan pucuk ubi. Ni gulai pucuk ubi ataupun di bahasa Indonesia daun singkong. Aku ada ni rendang daging ataupun tak tahu tadi apa, rendang daging ke apa, gulai daging tadi. Apa macam rendang daging. Tapi aku tanya tadi daging dendeng tak ada, dah habis. Ini ada telur puyuh dengan petai tadi ataupun dalam bahasa Minang dipanggil lado tanah. Dan yang kiri aku ni, memang aku pun dah terliur, lapar sebenarnya. Yang kiri aku ni adalah pempek ataupun empek-empek. Dia macam jemput-jemput tapi lebih kepada macam keropok lekor macam itu. Tapi dalam dia ada, tak salah aku, ada isi dalam dia ada isi sebenarnya. Dalam dia kosong macam ni, dia inti. Dan digoreng. Dia punya kuah ni adalah kuah kicap pedas tak salah aku. Dan dalam dia ada sedikit timun. Okey, aku tak nak buang masa. Kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, aku harap korang subscribe dulu, tekan tombol warna merah, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru daripada channel Nice Guys TV. Jom, apa lagi? Aku pun dah lapar, kita makan. Ni, tapi bentuk dia memang macam kenyal-kenyal dia macam keropok lekor macam tu. So kita cicahkan kuah dia kat sini. Katanya kuah ni pedas Bismillah. Oh, tepung dia memang agak chewy macam tu. Dia sambal ni memang rasa macam sambal kicap tapi sedikit cair Bismillah. Kita ambil sambal dia, sambal hijau dengan sambal merah ni. Bismillah. Ikan kering ni memang dia tak masin dia tawar. Tapi anggup. Rasa daging dia. Lembut.
Okey, kita dah selesai makan nasi. Aku nak cuba habiskan dia punya pempek ni. Minum dulu. Nampak tak? Hmm. 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 Aku pun dah selesai makan, Alhamdulillah. Okey, untuk nasi Padang daripada restoran atau kedai nasi Padang Sabana Sero ni, apa yang aku boleh katakan, lauk-lauk dia memang khas daripada Padang memang khas daripada Bukit Tinggi. Rasa dia sebenarnya memang ada sedikit perbezaan daripada lauk-lauk nasi campur kita. Walaupun dia sebenarnya memang macam nasi campur, kalau kita makan kat kedai, dia punya hidangan ataupun cara serving dia memang berbeza. Tapi kalau kita bungkus, memang nampak macam nasi campur lah. Pada aku, memang ada ciri-ciri khas daripada sana lah. Kepada kawan-kawan kita ataupun sahabat-sahabat kita yang memang asal daripada Sumatera Barat, Bukit Tinggi, macam itu, area-area Padang dan sebagainya tu, korang boleh cari restoran ataupun kedai nasi Padang Sabana Sero ni di Keluang. Tapi apa-apa pun, memang aku boleh cakap nasi Padang punya lauk-lauk tadi memang agak istimewa. Kepada sesiapa yang tak berkesempatan untuk merasa hidangan nasi Padang yang betul-betul daripada sana ataupun pergi ke sana untuk makan, korang boleh cuba di nasi Padang Sabana Sero ni. Terbaik. Memang sedap rasa dia, cukup rasa, tak ada langsung aku nak komplain apa-apa. Dan untuk empek-empek ataupun pempek ni, memang dia ada kelainan perbezaan dengan keropok leko. Walaupun dia punya ciri-ciri kat luar tu macam keropok leko, tapi kat dalam tu aku tak tahu apa inti dia tadi. Kepada sesiapa yang nak makan macam aku makan tadi, korang boleh cari di nasi Padang Sabana Sero Keluang. Dia betul-betul di jalan Datuk Lim Swee Sin, berdepan dengan terminal bas Keluang. Okey, tak susah cari dia. Hanya satu saja nasi Padang di Keluang ni. Aku dah cuba cari mana-mana tempat lain. Mungkin ada. Kalau ada, korang komen kat bawah. Aku nak tahu juga ada tak kedai nasi Padang lain di Keluang ni. Okey, aku rasa video kita cukuplah untuk kali ini. Kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel ini, aku harap korang tekan dulu tombol warna merah tu, tekan tombol subscribe, tekan tombol loceng dan tekan butang notifikasi sekali. Kedai makan yang mana kita nak terjah kali ini, tunggu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.